Percaya tak kalau saya kata dengan wang tunai kita boleh bantu ubah hidup seseorang? Tak percaya? Saya bagi contoh. RM10 ni saya wakafkan bagi tujuan kesihatan. Wang ni dikumpulkan dalam satu tabung dan akhirnya jumlah terkumpul semakin banyak. Daripada tabung ni, wakaf tunai itu digunakan bagi tujuan pembinaan hospital wakaf. Bayangkan, daripada wang tunai yang kita wakafkan tadi ditukarkan kepada aset kekal iaitu hospital yang akan memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Kenapa saya kata wakaf ni dapat bantu hidup orang lain? Sebab wakaf ni adalah salah satu bentuk sedekah yang berterusan. Pewakaf lepaskan haknya bagi tujuan kebajikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang diwakafkan pula tak boleh dijual beli, tidak boleh dihibah atau diwariskan. Wakaf ni ibarat perlaburan akhirat yang manfaatnya kekal berpanjangan. Dia bukan sekadar derma, tapi satu sistem ekonomi yang boleh bantu ramai orang. Sebenarnya, orang bukan Islam pun boleh berwakaf dan juga boleh terima manfaat wakaf. Tidak terhad kepada orang Islam je tau. Besar kan manfaat wakaf ni? Dan di sinilah Yayasan Wakaf Malaysia memainkan peranan, bertindak sebagai sebuah agensi wakaf peringkat persekutuan yang bantu Majlis Agama Islam Negeri dalam pembangunan wakaf. Yayasan Wakaf Malaysia giat laksanakan wakaf ekonomi atau wakaf produktif yang bukan je bantu mereka yang memerlukan, bahkan turut jana hasil ekonomi yang lebih mampan. Sebagai contoh, rangkaian hotel wakaf yang diuruskan oleh YWM akan jana ekonomi setempat dan akhirnya beri manfaat semula kepada masyarakat. Menarik kan? Yayasan Wakaf Malaysia tawarkan pelbagai produk wakaf kontemporari selari dengan nilai matlamat pembangunan mapan SDG dan nilai maqasid syariah. Sebagai contoh, tak semua orang mampu dapatkan kemudahan pendidikan. Tapi dengan wakaf, pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang kurang berkemampuan berpeluang melanjutkan pelajaran. Wakaf juga turut cakna dan prihatin terhadap isu kesihatan. Pelbagai sumbangan dalam bentuk aset alih seperti peralatan dan mesin hospital telah dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Jadi, bila kita berwakaf, manfaatnya akan berkembang dan semua orang dapat nikmatinya. Selain dapat bantu mereka yang memerlukan, kita dapat tingkatkan keadaan sosial dan ekonomi setempat. Kesimpulannya, wakaf ni bawa kemakmuran dari pelbagai aspek kehidupan, sama ada kesihatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dan ganjarannya berlipat kali ganda tau.